Wanita kongsi pengalaman buruk berdepan dengan budak Rohingya. Yang paling aku menyirap sangat dengan budak Rohingya ni, kau tahu tak? Makanan aku, lauk dalam pinggan aku tu, dia boleh capai, ambil, letak dalam pinggan dia. Bodohnya! Aku macam... Seorang wanita meluahkan rasa tidak puas hati dengan seorang budak perempuan dipercayai warga Rohingya. Semasa di kedai makan, dia ternampak seorang budak perempuan yang membawa bakul berisi makanan yang telah di-repack untuk dijual, lalu dia bertanya pada budak perempuan itu sudah makan atau belum. Budak perempuan itu menjawab belum makan, lalu dia mempelawa budak perempuan itu untuk makan sekali dengannya. Apa yang membuatkan wanita ini menyirap adalah lauk di dalam pinggannya diambil oleh budak perempuan itu dan dimakan dengan sangat bersepah serta tiada adab. Dalam perkongsian itu, rata-rata warga maya meninggalkan pelbagai reaksi mengenai kejadian itu. Ikan siakap tu sedap, saya nak boleh. Aku sebenarnya ada story pasal Rohingya ni tau. Masa tu, aku pergi makan dekat Kampung Baru. Dekat Ikan Singgang, kat Kampung Baru tu, sebelum dirobohnya dekat situ. Dah lama lah cerita ni, dalam 3-4 tahun lepas. Tapi sekarang sebab keluarnya isu Rohingya tu, aku nak cerita sikit lah. Ada budak ni dalam darjah 3-4 macam tu, perempuan. Aku tengok dia bawa bakul. Bakul macam biasa dia isi makanan-makanan yang di packing, repack balik tu kan. Letak dalam bakul. Aku macam kesian sebab aku tengah makan masa tu. Aku cakap lah kat dia, "Dek, dah makan ke?" Dia cakap belum. Okey, tak apalah, aku pelawa dia untuk duduk depan aku. Aku makan dengan sepupu aku masa tu. So dia duduk. Tahu tak dia tanya apa aku? "Akak tak ada order ikan siakap ke? Ikan siakap tu sedap, saya nak boleh?" Lauk aku masa tu hanyalah nasi putih, ulam-ulaman, ikan singgang, tongkol ikan singgang. Lepas tu daging goreng kot, macam tu lah. Dan lemak bakar masa tu aku makan. Sebab aku punya lauk banyak lagi dekat atas meja. Aku dengan sepupu aku makan tak luak sangat pun. Dia pun order lah teh o ais. Okay, tak apalah, teh o ais order lah apa semua kan. Yang paling aku menyirap sangat dengan budak Rohingya ni, kau tahu tak? Makanan aku, lauk dalam pinggan aku tu, dia boleh capai, ambil, letak dalam pinggan dia. Bodohnya! Aku macam, walaupun kau darjah 4 kot rasanya budak tu. Darjah 4, darjah 5 macam tu. Kau tak ada adab ke siap? Lepas tu, boleh lagi dia macam nak ambil semua lauk-lauk aku dengan sepupu aku tu. Aku nak makan apa? Meja. Aku terus sound dia, apa lagi? Kau ingat budak tak budak? Aku cakap dengan dia, makanlah apa yang ada tu. Tak payah ambil dalam pinggan orang. Aku dengan sepupu aku dah tendang-tendang kaki dia ni. Aku macam nak belah daripada situ. Nak bayar nak belah. Dan dia makan bersepah atas meja, kau tahu tak? Dan dia suka makan dengan bersepah-sepah. Dia bangun, dia pergi meja orang lain macam minta duit macam tu. Lepas tu datang balik dekat meja aku, sambung lagi makan. Bodohnya. Memang sampah lah dia orang ni. Lepas tu air pun dia nak order 2, kau tahu tak? Aku cakap, 1 sudah. Tak cukup yang tu, baru order lagi. Sumpah dia orang Rohingya ni, dia memang jadi semacam tamak nak mampus. Tamak nak mampus. Letih gila layan orang yang tak ada tempat duduk tapi datang menumpang dekat sini. Memang sumpah aku takkan layan dah. Tu first and last.